1,300 kematian dicatatkan di Eropah baru-baru ini disebabkan satu fenomena yang kini semakin menggusarkan masyarakat dunia. Gelombang haba merupakan satu fenomena cuaca ekstrim yang dicirikan oleh peningkatan suhu yang jauh melebihi purata normal dalam sesuatu kawasan. Fenomena ini semakin mendapat perhatian masyarakat antarabangsa kerana kekerapannya yang meningkat sejak beberapa dekad kebelakangan ini. Menurut Pertubuhan Meteorologi Sedunia World Meteorological Organization WMO, perubahan iklim global telah menyebabkan kejadian gelombang haba menjadi lebih kerap, lebih panas dan berlanjutan lebih lama berbanding sebelum ini. Peningkatan suhu global akibat pelepasan gas rumah hijau telah mengubah corak iklim dunia sekaligus meningkatkan risiko berlakunya cuaca ekstrim di pelbagai benua. Astrolab membawa anda gelombang haba ekstrim Eropah. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Pada penghujung Jun 2026, Eropah mengalami salah satu gelombang haba paling luar biasa dalam sejarah moden apabila suhu melebihi 40 darjah Celsius direkodkan di beberapa negara. Keadaan ini telah memecahkan pelbagai rekod suhu, mengakibatkan kesan besar terhadap kesihatan manusia, ekosistem, sektor pertanian, infrastruktur serta produktiviti ekonomi. Fenomena tersebut turut disertai ribut tempatan yang ganas, kemarau yang semakin buruk dan peningkatan risiko kebakaran hutan di beberapa kawasan. Situasi ini menggambarkan bahawa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa hadapan. Sebaliknya, sedang berlaku pada masa kini dengan impak yang nyata terhadap kehidupan manusia. Menurut WMO, Eropah kini merupakan benua yang mengalami kadar pemanasan paling pantas di dunia. Dalam tempoh kira-kira 5 dekad yang lalu, suhu purata benua tersebut telah meningkat sekitar 2 darjah Celsius. Walaupun peningkatan 2 darjah kelihatan kecil, perubahan tersebut sebenarnya memberi kesan yang sangat besar terhadap sistem atmosfera. Suhu asas yang lebih tinggi menyebabkan kejadian cuaca ekstrim seperti gelombang haba berlaku dengan lebih mudah dan mencapai intensiti yang lebih tinggi berbanding sebelumnya. Ketua Maklumat Iklim WMO menjelaskan bahawa gelombang haba seperti yang berlaku pada tahun 2026 adalah selaras dengan jangkaan saintifik terhadap dunia yang semakin panas akibat perubahan iklim. Kesan gelombang haba ini amat membimbangkan dari sudut kesihatan awam. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan bahawa lebih daripada 1,300 kematian direkodkan sejak 21 Jun 2026. Yang dikaitkan dengan cuaca panas melampau, manakala lebih 150 juta penduduk Eropah menerima kesan secara langsung daripada fenomena tersebut. Statistik ini menunjukkan bahawa haba melampau bukan sekadar menyebabkan ketidakselesaan, malah mampu mengancam nyawa terutama dalam kalangan warga emas, kanak-kanak, wanita hamil, individu yang mempunyai penyakit kronik dan mereka yang bekerja di kawasan terbuka. Atas sebab itu, gelombang haba sering digelar sebagai pembunuh senyap kerana ramai mangsa meninggal dunia akibat komplikasi berkaitan haba tanpa menyedari bahawa suhu ekstrim merupakan faktor utama yang menyumbang kepada keadaan tersebut. Gelombang haba yang melanda Eropah pada penghujung Jun 2026 telah mencatatkan pelbagai rekod suhu baru di beberapa negara. Fenomena ini bermula di semenanjung Iberia sebelum merebak ke sebahagian besar Eropah Barat, Tengah, Selatan dan Balkan. Penyebaran haba yang pantas ini menyebabkan suhu udara meningkat secara mendadak sehingga melebihi 40 darjah Celsius di banyak kawasan, sekaligus menjadikan peristiwa tersebut antara gelombang haba paling ekstrim pernah direkodkan di benua itu. Jerman merupakan antara negara yang paling terkesan apabila mencatatkan rekod suhu baru selama 3 hari berturut-turut. Bandar Kosjen yang terletak berhampiran sempadan Poland merekodkan suhu maksimum 41.7 darjah Celsius pada 28 Jun 2026. Sebanyak 252 stesen meteorologi di seluruh negara turut merekodkan suhu tertinggi dalam sejarah masing-masing. Selain suhu maksimum yang tinggi, suhu minimum pada waktu malam juga meningkat dengan ketara apabila sebuah stesen cuaca di Saxony Timur mencatatkan suhu minimum 29.4 darjah Celsius. Keadaan ini menyebabkan Perkhidmatan Meteorologi Jerman mengklasifikasikan gelombang haba tersebut sebagai fenomena yang bersejarah. Negara-negara lain di Eropah turut mengalami situasi yang hampir sama. Hungary merekodkan suhu 40.7 darjah Celsius berhampiran Budapest, manakala Poland
mencatatkan suhu tertinggi 40.5 darjah Celsius. Republik Czech turut memecahkan rekod suhu kebangsaan sementara Austria mencatatkan suhu 40 darjah Celsius di Vienna sehingga pihak berkuasa mengeluarkan amaran merah kepada penduduk. Di United Kingdom pula, rekod suhu bulan Jun dipecahkan selama 3 hari berturut-turut dengan bacaan 37.3 darjah Celsius di selatan England. Buat pertama kalinya sejak sistem amaran cuaca diperkenalkan, Met Office mengeluarkan amaran merah gelombang haba selama 3 hari berturut-turut menunjukkan tahap bahaya yang luar biasa. Selain itu, Belanda mengeluarkan amaran merah yang belum pernah berlaku sebelum ini di 8 wilayah selepas suhu kebangsaan mencecah 39.4 darjah Celsius. Denmark pula mencatatkan suhu tertinggi sepanjang sejarah negara itu iaitu 37 darjah Celsius sekaligus memecahkan rekod yang bertahan sejak tahun 1975. Switzerland turut merekodkan suhu tertinggi bagi bulan Jun apabila bandar Basel mencapai suhu 39 darjah Celsius. Di Perancis, suhu purata harian kebangsaan mencecah 30 darjah Celsius menjadikannya hari paling panas pernah direkodkan dalam sejarah negara tersebut. Bandar Pulau merekodkan suhu maksimum 43.8 darjah Celsius manakala suhu minimum waktu malam juga memecahkan rekod kebangsaan dengan bacaan 22 darjah Celsius. Keadaan kemarau yang semakin buruk menyebabkan risiko kebakaran hutan meningkat sementara puluhan kematian akibat lemas turut dilaporkan apabila orang ramai cuba mendapatkan kelegaan daripada cuaca panas melampau. Di Sepanyol pula, beberapa kawasan mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius termasuk bandar Bilbao yang mencapai suhu 42.7 darjah Celsius iaitu rekod tertinggi bagi bulan Jun. Fenomena luar biasa ini berkait rapat dengan perubahan iklim global. Menurut WMO, peningkatan kepekatan gas rumah hijau akibat aktiviti manusia telah menyebabkan suhu purata bumi meningkat secara berterusan. Pemanasan global mengubah keseimbangan sistem atmosfera dan meningkatkan kebarangkalian berlakunya cuaca ekstrim seperti gelombang haba. Laporan panel antara kerajaan mengenai perubahan iklim atau IPCC turut menjangkakan bahawa kejadian gelombang haba akan berlaku dengan lebih kerap, lebih lama dan lebih intensif pada masa hadapan sekiranya pemanasan global terus meningkat. Oleh itu, fenomena yang berlaku di Eropah pada tahun 2026 bukan lagi dianggap sebagai kejadian luar biasa yang terpencil. Sebaliknya merupakan manifestasi jelas terhadap kesan perubahan iklim global yang semakin ketara. Omega Block ialah satu corak atmosfera yang berlaku apabila sistem tekanan tinggi atau high pressure system menjadi hampir pegun dan terperangkap di antara dua sistem tekanan rendah membentuk corak yang menyerupai huruf Yunani apabila dilihat pada peta cuaca. Sistem tekanan tinggi ini bertindak seperti penutup atau heat dome yang menghalang pergerakan udara dan sistem cuaca lain. Akibatnya, udara panas terus berkumpul di kawasan yang sama selama beberapa hari atau minggu tanpa digantikan oleh udara yang lebih sejuk. Keadaan ini menyebabkan suhu meningkat secara berterusan, langit kekal cerah, hujan berkurangan, kelembapan tanah menurun dan risiko kemarau serta kebakaran hutan bertambah tinggi. Dalam gelombang haba Eropah 2026, pakar meteorologi mengaitkan corak Omega Block sebagai antara faktor utama yang menyebabkan haba melampau berterusan di sebahagian besar benua tersebut. Gelombang haba memberi kesan yang sangat besar terhadap kesihatan manusia. Haba melampau sering digelar sebagai silent killer atau pembunuh senyap kerana ramai kematian yang berlaku tidak direkodkan secara langsung sebagai punca daripada suhu tinggi. Apabila tubuh manusia menerima haba yang lebih tinggi daripada keupayaannya untuk melepaskan haba melalui peluh dan peredaran darah ke permukaan kulit, suhu teras badan akan meningkat. Keadaan ini dikenali sebagai tekanan haba atau heat stress yang boleh menyebabkan dehidrasi, keletihan haba, strok haba, kegagalan organ dan akhirnya kematian sekiranya tidak dirawat dengan segera. Kesan haba melampau menjadi lebih serius apabila suhu kekal tinggi pada waktu malam. Lazimnya, suhu yang lebih rendah pada waktu malam membolehkan tubuh manusia menurunkan suhu teras dan memulihkan tekanan fisiologi yang dialami sepanjang hari. Namun ketika gelombang haba berlaku, fenomena yang dikenali sebagai tropical night menyebabkan suhu malam tidak turun di bawah 20 darjah Celsius. Akibatnya, tubuh tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk pulih sebelum berdepan dengan suhu tinggi pada keesokan harinya. Suhu minimum pada waktu malam sering menjadi petunjuk yang lebih tepat terhadap risiko kesihatan berbanding suhu maksimum pada waktu siang. Situasi ini amat berbahaya kepada warga emas, kanak-kanak, wanita hamil, individu yang menghidap penyakit kronik serta pekerja yang menjalankan aktiviti di kawasan terbuka.
Selain kesihatan manusia, gelombang haba turut memberikan impak yang besar terhadap alam sekitar dan ekonomi. Suhu yang tinggi mempercepatkan proses penyejatan air, mengeringkan tanah dan mengurangkan kelembapan tumbuhan sehingga meningkatkan risiko kebakaran hutan. Dalam masa yang sama, kemarau yang berpanjangan menjejaskan bekalan air, mengurangkan hasil pertanian serta mengancam keselamatan makanan. Infrastruktur awam juga menerima kesan apabila permukaan jalan raya menjadi lembut. Landasan kereta api boleh berubah bentuk akibat pengembangan haba dan permintaan terhadap bekalan elektrik meningkat dengan mendadak kerana penggunaan sistem penyaman udara. Keadaan ini bukan sahaja meningkatkan kos penyelenggaraan infrastruktur, malah mengurangkan produktiviti buruh apabila pekerja terpaksa menghadkan aktiviti bagi mengelakkan risiko strok haba. Bagi mengurangkan impak fenomena ini, WMO bersama WHO telah memperkukuh sistem amaran awal gelombang haba melalui inisiatif Early Warnings for All. Program ini bertujuan memastikan setiap individu menerima maklumat cuaca yang tepat pada masanya supaya langkah perlindungan dapat diambil sebelum suhu mencapai tahap berbahaya. Selain itu, kedua-dua organisasi turut membangunkan panduan sistem amaran awal kesihatan berkaitan haba iaitu Heat Health Early Warning System yang membantu kerajaan merancang pelan tindakan, menyelaras respon kecemasan dan melindungi golongan berisiko tinggi. Melalui rangkaian Global Heat Health Information Network atau GHHIN, pelbagai panduan teknikal turut disediakan bagi membantu negara meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kejadian gelombang haba yang dijangka semakin kerap pada masa depan. Gelombang haba yang melanda Eropah pada tahun 2026 membuktikan bahawa perubahan iklim merupakan cabaran global yang memberi kesan langsung terhadap kehidupan manusia, alam sekitar dan pembangunan ekonomi. Rekod suhu yang dipecahkan di pelbagai negara serta peningkatan jumlah kematian berkaitan haba menunjukkan bahawa cuaca ekstrim kini berlaku dengan intensiti yang jauh lebih tinggi berbanding beberapa dekad lalu. Fenomena seperti Omega Block digabungkan dengan pemanasan global akibat peningkatan gas rumah hijau telah meningkatkan kebarangkalian berlakunya gelombang haba yang berpanjangan dan lebih berbahaya. Oleh itu, tindakan mitigasi dan adaptasi perlu diperkukuhkan melalui pengurangan pelepasan gas rumah hijau, pembangunan bandar yang lebih lestari, pengurusan sumber air yang cekap serta pengukuhan sistem amaran awal bagi melindungi kesihatan awam. Kerjasama antara kerajaan, organisasi antarabangsa, komuniti saintifik dan masyarakat amat penting bagi meningkatkan daya tahan terhadap perubahan iklim sekiranya tindakan menyeluruh tidak diambil. Gelombang haba seperti yang berlaku di Eropah pada tahun 2026 berpotensi menjadi fenomena yang lebih kerap berlaku pada masa depan, sekaligus meningkatkan risiko terhadap kesejahteraan manusia dan kelestarian alam sekitar. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.